gaji 1,700, 1,800, bawa kereta apa yang selesa. Kalau you tanya Awang lah, Awang mesti cakap sajalah Proton dengan Perdua. Sebab ini dua kereta dia dekat dalam Malaysia paling berbaloi untuk yang gaji 1,700, 1,800 punya kawan-kawan pakai punya. Sebab dia sangat-sangat low maintenance. Ada rosak-rosak pun dia punya spare part masih murah lagi. Sebab ini direct import Malaysia Malaysia tu Malaysia tak payah tinggi-tinggi dia punya harga spare part. Bulanan 300 lebih you boleh ambil Asia. Kena ikut dia punya tahun dengan spek lah, okay? So kalau you cakap Asia macam kecil sikit besar sikit punya ada tak Wang? Besar sikit punya mungkin you boleh ambil apa? You boleh ambil Saga ke Persona ke. So kalau you punya budget tambah sikit lagi, you boleh ambil yang kereta Perdua Beza. Beza bulanan dari 400 lebih. So you punya budget kalau tambah sikit lagi, you boleh dapat The King of Malaysia macam kereta Myvi itu bulanan dari 500-600 sudah boleh dapat. Yang penting apa tahu? Yang penting kalau ambil Myvi gaji kena 2,000 1,800 biasa boleh dapat Saga dengan Asia sajalah. Tapi yang selesa apa? Yang selesa you dah siap bayar bulanan, you ada duit balance, boleh makan chicken chop lagi. Follow Awang dapatkan info dan knowledge kereta.